Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pernah tak korang buka pipe air, tapi air dia keluar macam seafood? Kami ada penyelesaiannya. Saya Rais. Saya Rafiq. Saya Aiman. Ini projek kami. My Water Booster 2 kali lebih laju. Masalah tekanan air rendah sering berlaku di rumah dan kawasan kampung sehingga air keluar sangat perlahan yang mengganggu aktiviti harian seperti mandi, membasuh dan memasak. Selain itu, pam elektrik juga sangat mahal dan bergantung kepada bekalan elektrik. Jadi, mari kita lihat situasi ini. Aiman! Air ni suka sangat lah Aiman. Kamu tak ada idea ke macam mana nak beli air ni? Daripada dulu lagi air ni sama je. Susah lah. Tapi nak sudah pokok. Ada beli masa dia untuk habis pakai semua air. Ajar dengan kan macam mana nak betulkan pipe air ni. Pipe dekat kampung korang je. Tak weh, madam buka paip, boleh pergi minum air dulu. Datang balik, masih berpenuh. Betul? Bukan kat rumah je. Dekat surau pun slow. Kadang-kadang nak ambil itu pun jadi lambat. Kadang-kadang orang belakang nak jalan kan. Jadi, kami fikir mesti ada cara untuk selesaikan masalah ini. Bahan yang kami gunakan untuk membuat MWB ni simple saja. Bahannya ialah spana paip, botol, pemotong paip, gam PVC, pita putih, kepala paip, paip PVC dan beberapa penyambung paip PVC. My Water Booster ni simple je tapi banyak kelebihan. Yang pertama, tak guna elektrik, bil pun tak naik. Yang kedua, kos murah, semua orang mampu. Yang ketiga, mudah pasang, tak perlu jadi engineer pun. Yang keempat, mesra alam, guna botol recycle. Kiranya low cost tapi high impact. Langkah dia sebenarnya sangat menarik. Bila air masuk, udara dalam botol akan dimampatkan. Tekanan udara itu akan tolak air dengan lebih kuat. Macam kita tekan botol, lagi tekan, lagi laju air keluar. Oh, macam squeeze botol tu. Exactly. Berbanding dengan pam elektrik, My Water Booster lebih murah, tidak guna elektrik, mudah dibawa dan mesra alam. Walaupun blackout, masih boleh digunakan. Oh ni apa saya dah buat? Sekejap, Aiman buat macam mana? Laju ke air dia ni? Laju, tengok dulu. Okey. Wah. Lajunya. Apa nama alat ni Aiman? Nama dia Manual Water Booster. Oh, wah, bagus dalam macam ni. Wah, bestnya. Terima kasih Aiman. Sama. Hasil ujian menunjukkan My Water Booster berjaya mempercepatkan aliran air sehingga 2 kali lebih laju dan meningkatkan jarak pancutan air.
dengan Lembaga Air Perak. Skop utama kerja saya ialah mengusaha meter air, paip-paip bocor dan tekanan air rendah. Geram kan dapat air slow macam ni? Ini sering terjadi di kawasan rumah atau surau-surau lama yang paipnya telah berkarat atau terdapat water trap atau kawasan yang tinggi. Okey, pada pandangan saya, produk My Water Booster ni merupakan satu idea yang sangat baik dan praktikal. Produk ni juga dapat meningkatkan aliran air dengan cara yang lebih mudah, murah dan mesra pengguna. Okey, jika dibandingkan pump elektrik dengan My Water Booster, Water Booster kosnya lebih rendah. Pump elektrik ni tersedia maklum, kosnya agak mahal dan pemasangan dia lebih kompleks. Dari aspek keselamatan pula, My Water Booster ni sudah terjamin sebab dia tidak melibatkan penggunaan elektrik. Cara pemasangan dia juga sangat mudah. Murid sekolah rendah pun dapat memasangnya. Bagi penambahbaikan pada masa akan datang, saya cadangkan produk ni harus dipatenkan, disertakan dengan manual pemasangan dalam Dewi Bahasa. Dalam tu juga boleh letak link video untuk kaedah pemasangan. Ini dapat membantu produk ni boleh dipasarkan dengan lebih meluas. Saya menyokong penuh usaha tim Hydroforce dalam menghasilkan inovasi ini, produk yang bermanfaat kepada masyarakat. Semoga usaha ini dapat diteruskan dan menjadi amalan jariah kepada masyarakat yang memerlukan. Terima kasih. My Water Booster 2 kali lebih laju. My Water Booster bukan sekadar projek. Ia bantu komuniti, jimatkan kos dan mengurangkan pembaziran. Daripada botol terpakai menjadi solusi sebenar. Kesimpulannya, inovasi tak perlu rumit. Yang penting memberi manfaat dan boleh digunakan untuk semua. My Water Booster 2 kali lebih laju. Terima kasih.